Setiap tahun, saya convertkan duit raya anak-anak saudara ke dalam bentuk emas di akaun EmasCap. Sebelum saya mengenali Public Gold, anak-anak saudara simpan duit raya mereka di dalam tabung. Tapi bahayanya menyimpan duit dalam tabung ada kemungkinan terguna duit tersebut pada waktu kecemasan. Saya mula ajak mereka menabung dalam bentuk emas. Setiap tahun, saya bantu convertkan duit raya anak-anak ke dalam bentuk emas melalui akaun EmasCap. Dan resultnya, bukan sahaja duit raya anak-anak selamat dari terbelanja, bahkan ia juga menjadi simpanan harapan untuk mereka. Kelebihan menabung melalui Gap, kita boleh menyimpan sedikit-sedikit serendah RM100. Kita boleh withdraw dari mana-mana Gold ATM di seluruh Malaysia ataupun dihantar terus kepada rumah kita. So, tuan-puan, nak saya bantu bukakan tabungan untuk anak tuan-puan, boleh saja tekan button sign up ataupun hubungi saya. Saya akan bantu sebaiknya. Follow saya rapat-rapat untuk bantu tuan-puan keluarkan emas daripada mesin seperti di belakang saya ini. Selamat Hari Raya!